InsyaAllah. Dia nervous. Ha? Dia nervous. Kau lagi nervous ni. Kenapa ni? Okay, sudah. Start. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih sebab sudi menerima kami untuk mengadakan sesi mobile dengan Tadika Generasi Elite. Taska. Okay. Dan sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Adil bin Azman. Yang ni Azmi Hazwani. Yang ni Nik Akmal. Ini Pantauan. Yang ni Ain. Dan ini Nuri Syihab. Jadi, hai. Jadi tujuan kami untuk interview ni adalah untuk melaksanakan tugasan untuk subjek digital marketing. Dan kami memilih tadika ini sebab kami dapat suggestion daripada kawan kami sendiri. Sebab adik dia ada juga kan. Adik kan. Adik dia ada pernah duduk sini. Tapi Ellen. Dia dah pergi tadika. Anak saudara kan? Adik kepada mak dia. Anak saudara kiranya dia nak suruh dia ke? Kok dia soalan kok kepada Alan tu. Okey, jadi daripada dia punya suggestion, jadi kami memilih tadika ni lah, Taska. Dan antara soalan-soalan yang kami akan tanya adalah berkaitan dengan latar belakang Taska. Latar belakang Taska, target customer, matlamat perniagaan dan sebagainya lah. Jadi saya mulakan dengan soalan yang pertama berkaitan dengan latar belakang. Bolehkah Cikgu Ana ceritakan sikit tentang latar belakang Taska ni? Okey, latar belakang Taska ni saya menginspirasi daripada family. Family saya memang sukakan Taska. Jadi mak saya dia kata ambil lah kerja macam awak semua lah. Jadi dia ada pendidikan mengenai Taska. Jadi dia kata ambil lah sekali jurusan untuk Taska. Jadi pun Taska ni orang akan kahwin. Orang macam mengandung, salin. Jadi untuk orang nak hantar anak tu sebenarnya akan ada lah kan berbanding dengan sektor lain lah. Jadi saya ambil bahagian pendidikan juga lah, pendidikan awal kanak-kanak untuk buka Taska. Buka Taska ni. Kalau boleh tak ceritakan dulu ambil dekat mana ke? Ambil kos tu. Dulu saya ambil di Selangor. Kos nama institut tu pun Kolej Perkembangan Awal Kanak-kanak. Jadi memang Muslim mak cikgu lah. Yang ambil situ. Tapi setakat lain settle ni kiranya dah kolej tu dah tukar nama. Dah tukar nama, dah tukar warna baru dah. Bukan yang best saya dulu. Kiranya yang lama dah tutup dah. Swasta. Sebelum tu saya lupa. Nama penuh Cikgu Ana? Saya nama penuh Nur Farhana binti Aisyah. Jadi semua panggil semua Cikgu Ana lah. Cikgu Ana. Okey, soalan seterusnya, untuk Taska ni berapa bilangan orang kanak-kanak atau pelajar yang boleh masuk paling maksimum lah dalam ni? Dia atas ratio JKM yang bagi. Kalau macam Taska Cilik Dawi ni dalam 15 orang kanak-kanak. Macam saya ada satu lagi branch di Pauh. Sana dia besar sikit, dia banglo lah 2 tingkat. Sana dalam 25 orang kanak-kanak. Dia ikut kapasiti sebuah bangunan tu lah. JKM akan bagi. Dia tak boleh suka-suka hati masukkan ramai pun tak boleh. Macam tu lah takut kepadatan budak tu. Aktiviti nak berlari, aktiviti yang berada dalam Taska ni. Umur maksimum kadang-kadang dekat sini 15 tahun. 15 orang. 15 tahun. Umur kanak-kanak baby daripada 2 bulan sampai 4 tahun. Lebih pada 4 tahun tu kita nikah. Kalau saya owner. Kalau untuk pekerja pula macam mana? Pekerja saya ambil atas berminat dengan kanak-kanak. Dia suka dengan kanak-kanak. Semua orang tu
Awal-awal yang buka. Oh, ya. Lepas tu dia dah buka dah. Kan, Bila bila salon ni jadi isu, nak kapur budak kan. Dia hati. Semua kita kena tengok semua aspek tu. Jadi kita tengok juga dia tu penampilan dia. Bagi dia remah. Okey. Tak mah, kita nak cikgu mesti kena cantik. Kena elok lah. Kan. Cikgu tu mesti ada at least diploma ke. Salon ni yang ambil diploma pelbagai. Ada yang ada jurusan lain campur lah kan. Ada yang business dia dapat kerja, nak bekerja dulu. Dia terpulang. Saya tak ambil yang macam 100% dia memang pendidikan. Bukan. Dia berbanding dengan sektor kerajaan. Sektor kerajaan macam contoh tadi kemas. Sektor kemas. Dia memang dia nak pendidikan awal kanak-kanak. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Berbanding dengan swasta. Swasta dia terbuka. Anda kata dia minat dengan tasko, dia minat duduk, dia macam tak berkira lah, nak buat kerja tu, nak kerja dah tasko, dia dapat baby, bagi tidur baby, bagi mandi baby. Yang tu dia kena, kita tengok dia aspek tu lah. Mau dia berat pungkok nak bangun dah, semua buat kerja sikit. Ngeluh-ngeluh. Nak ambil dia kerja. Macam tu lah. Susah macam tu. Aspek yang kita rasa macam dia bekerja satu tim dengan kita, kita ambil lah. Jadi kalau satu taska tu ambil berapa orang cikgu? Kita akan tengok daripada segi bilangan budak. Macam KKM bagi baby, 3 baby, 1 cikgu. 3 baby. Macam atas sikit, macam 2 tahun ke 4 tahun, 1 cikgu, 10 budak. Dia macam tu. 1 cikgu 10 budak. Macam 3-4 tahun tu lah. Kalau 2 tahun tu, berapa orang bilangan, 2 cikgu. Macam tu ikut ratio yang KKM bagi. Dia tak boleh sikit sangat. Tak boleh, dia tak dah. Apa nak cikgu nak cuti, cikgu nak cuti rumah, cikgu nak cuti. Tapi tu siapa nak jaga, siapa nak handle. Parents akan hantar dia ni. Dia tak mahu tahu. Cikgu tak ada ke, cikgu sakit ke, cikgu cuti ke, cikgu tak mahu tahu. Jadi kasih betul. Cukup time pukul 7, kena ada. Cikgu tak ada kenapa? Kena marah. Cikgu dah pukul lagi. Dia tak mahu tahu tu. Macam cikgu sekolah. Cikgu tak ada. Cikgu tak ada, jadi kena cikgu ganti kan. Cikgu kalau kita sekolah dulu, contoh cikgu macam tak ada. Jadi cikgu lain kata ganti. Macam tu lah. Jadi sekolah buka setiap hari. Kita lah nak main sekolah ke tak main sekolah. Macam tu. Parent dia akan main kata, dia pergi tempat kerja. Jadi kita sebagai cikgu taska kena buka. Buka awal. Lepas mereka di sekolah dah 6.55, 6.45, mereka kena duduk sekolah dah. Mereka kena tunggu depan pagar. Nak ambil budak. Jadi taska kena buka awal lagi. 6.30 cikgu kena main duduk sana ni. Tak lagi. Tak mah dah duduk tunggu penuh depan ni, cikgu pun sampai. Kalau boleh tak mah elok-elokkan konflik-konflik, masalah sikit-sikit tak mah. Kalau boleh tak mah benda-benda apa tu. Kan. Kecuali kalau ya benda hak tak elok tu orang tengok, orang ingat. Hak benda elok-elok wangi-wangi ni orang tak ingat. Betul tak? Macam netizen semua tu kan. Okey, soalan seterusnya, apakah perkhidmatan yang ditawarkan kepada parent-parent kat luar sana? Okey, perkhidmatan yang taska sediakan ni penjagaan lah. Penjagaan daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Okey, daripada segi kami bukan jaga tidur saja. Okey, kami tidur, makan, cikgu pun duk. Kami akan buat aktiviti, belajar. Dia tahulah macam mana adik dia duduk sekolah ni. Belajar tu kita ikut perkembangan dia. Okey, perkembangan dari segi macam baby, 2 bulan tu dia makin banyak tidur lagi. Kita tak kacau dia. Kalau dah boleh merangkak apa semua, kita buatlah aktiviti menggapai ke, menggenggam ke, benda yang ikut perkembangan dia, ikut motor dia. Ada setengah budak dia tak boleh sampai yang umur tu. Ada yang boleh, ada yang boleh. Ada yang umur tu dah boleh berlari dah. Dia merangkak lagi. Dia betul lah umur kita sama, tapi perkembangan otak kita lain-lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Macam tu lah budak. Okey, soalan seterusnya saya akan pergi ke target pasaran. Target market yang akan diteruskan oleh Azmi. Kita fokus dekat target pasaran. Kita akan fokus dekat target pasaran kita.
siapa sasaran utama bagi tadika ni? Contoh dia macam keluarga dia yang bekerja ke? Okey, target untuk taska ni pasangan yang ada anak lah. Dia tak kira kawan tu bekerja ke tak bekerja. Kalau dia nak hantar anak, boleh dialu-alukan. Ada setengah tu, mak dia tak bekerja. Tapi anak dia nak pergi sekolah. Kan? Duduk rumah tak bosan. Duduk dengan nenek, duduk dengan pengasuh. Dia macam, cikgu saya nak hantar anak dia tak boleh cakap pun ada. Dia depend. Janji dia ada anak, dia boleh minta tolong. Ada setengah tu sampai kena anak tu tak boleh cakap. Banyak bercakap dengan telefon. Speech delay. Sampai WhatsApp saya, cikgu, anak saya nak pergi hantar sekolah boleh? Sebab doktor suggestkan suruh datang ke taska, pergi sekolah. Untuk dia mula bercakap. Alhamdulillah ada yang boleh bercakap tapi tak selancar macam kita lah. Sebab dia ya, tapi boleh lah. Ada yang macam ada macam dia, ada setengah tu Siam, mak dia banyak cakap Siam. Jadi nak bercakap dalam bahasa Melayu. Senang nak pergi sekolah dalam bahasa Melayu. Main tak? Sampai boleh cakap bahasa Melayu. Seorang lagi dia Siam jugalah. Alan tu. Bukan Alan, apa Tony. Macam tu juga. Sini dia banyak Siam. Sana Cina pada. Okey, dekat kawasan manakah kebanyakan pelanggan yang datang kat sini? Maksudnya parents-parents hantar anak-anak dia dari kawasan Pau ke, Arau ke, Kejawi ke? Dia macam ni, dia tak tentu. Ada setengah daripada taman sebelah. Taman askar. Kan? Okey, ada setengah tu daripada Arau. Macam tadi, parent tadi, mak dia duduk di correctional. Tapi ayah dia kerja di situ. Mak dia kerja di correctional Kanyang. Jadi dia sehala nak main ke sini. Baru dia pergi correctional. Dia banyak cabang lah. Ya, tak kemudahan parent. Ada daripada Kanyang kerja di Arau, lalu kok ni. Ada daripada Arau nak kerja di sana, lalu kok ni. Saya akan tanya dulu duduk di mana. Kerja di mana, nak hantar di mana. Kalau rasa susah, saya suruh refer people. Kalau rasa susah, senang main sini. Dia antara dua lah. Kita tengok rumah di mana, kerja di mana. Kenapa saya kalau susah dia ambil, dia lambat dulu. Dia nak ambil pick-up anak dia. Kan? Soalan terakhir, pada waktu bila taska ini membuka pendaftaran untuk ibu bapa untuk daftar anak-anak dia? Okey, kalau ikut taska saya buka sepanjang tahun. Bila-bila boleh masuk. Maksudnya kalau tengah bulan pun boleh buka juga? Macam kita tak tentu pendaftaran tu dia nak masuk. Bila? Ada yang masuk, macam hari ni ada orang masuk. Macam sebelum ni dia dah booking. Dia nak masuk tapi tak masuk-masuk. Lepas tu dia baru hantar hari ni. Jadi kita buka sepanjang tahun. Ikut suka nak hantar minggu ni boleh, hantar hari ni boleh, minggu depan ke. Tapi kami ada buat servis try 2 hari. Sesuai ke tak? Try 2 hari. Kalau kata macam mak suka, ayah suka, anak pun suka, go on. Baru payment. Kalau rasa macam, tapi mak tu kena hati ketal lah. Biasa-biasa mak yang duk main hantar tu, mak lebih. Kan? Takut nak hantar anak sekolah, kena hati ketal. Tak boleh duk kerja, anak kerja, mak kerja. Tak boleh. Dia kena hantar tu, dia kena anak kerja tinggal. Tanya sikit-sikit cikgu macam mana, tak apa. Jangan tanya kak-kak nak cikgu sibuk. Cikgu nak basuh, cikgu nak tepuk dapur, cikgu nak tengok budak, cikgu kelai jatuh apa. Cikgu tak tengok kan anak saya. Jadi isu pula. Macam tu. Jadinya semua tu kena tengok lah. Okay. Next soalan. Okey, saya nak tanya tentang penambahbaikan dan peluang. Antara soalannya pada pandangan cikgu, aspek pemasaran yang mana lagi boleh ditambah baik? Biasanya cikgu sebarkan taska ni dekat platform mana je? Saya platform, saya awal-awal dulu bagi brochure. Brochure saya bubuh pamphlet tu yang dekat tiang-tiang. Saya buat semua. Lepas banner saya gantung di taman, saya gantung di depan jalan. Saya bubuh di Facebook, saya share, tak kira lah mana-mana grup-grup, platform saya share semua.
Lepas tu, ni dah TikTok, kita buka TikTok pula. Yang tu lah bagi orang tengok. Hari ni orang tengok, itu orang tengok, lama-lama like lah. Kan, lama-lama, bagus juga taska ni. Macam tak nak sini, bukan tidur saja. Kan, sini ada aktiviti, kan. Kadang-kadang mak mereka saya duk share dalam status WhatsApp tu, mak mereka tenanti-nanti dah. Cikgu Hana ni tak bubuh ke hari ni? Kan? Ini anak saya tak buat tu. Sat kata, cikgu perlu hantar. Cikgu taska perlu hantar lagi gambar. Kata, lagi saya post. Nak tengok di mana lagi gambar? Tengok di Facebook. Macam tu lah. Lepas ambil lah gambar anak mereka di Facebook tu. Ya rata-rata lah cikgu post. Ya rata-rata di media sosial lah. Antara platform yang cikgu duk post-post tu kan, yang mana yang masih tak capai target? Saya rasa Instagram. Yang tak ramai. Instagram tak ramai. TikTok pun orang tengok saja. Yang banyak yang tekan macam link tu, saya tekan buah caption tu, saya tekan Facebook lah. Facebook kita boleh tahu kan kita layan page, kita boleh tahu rate umur apa, siapa lelaki perempuan gender yang mana paling banyak tengok. Kita boleh tahu lah. Selalunya perempuan lah. Yang paling tengok pun umur dalam lingkungan 20-an ke 30-an. Waktu tu kan dah berkahwin, dah baru dapat anak. Mereka tengok lah nak survey hantar anak di mana. Itulah. Kalau ada je yang umur 50-an tu, yang tak cucu, nak bagi suggestion kat mak tu. Ada je macam tu. Atas rezeki lah apa nak hantar. Macam tu. Soalan seterusnya, jika cikgu diberi bantuan, apakah tindakan yang cikgu nak lakukan untuk meningkatkan pemasaran tadika ke tahap yang lebih ideal lah? Maksud dia dapat bantuan dari segi apa tu? Dari segi macam contoh kerajaan nak tolong ke dia bagi duit, tapi cikgu tu nak guna duit tu untuk buat pemasaran, macam mana cikgu nak buat untuk lebih efektif? Panggil influencer ke? Alang-alang banyak kat influencer. Influencer kan kena banyak duit. Betul juga. Panggil Aizat ke? Contoh. Panggil Pinat ke? Kan? Lepas tu, buatlah apa-apa lagi event secara terbuka. Dah ada duit. Kita laburkanlah ke arah tu. Okey, soalan terakhir bagi saya. Macam mana cikgu nak menjaminkan dan meyakinkan ibu bapa untuk terus anak dia stay dengan taska ni? Nak yakinkan ibu bapa. Jadi saya berpesan pada cikgu-cikgu, buat perkhidmatan yang terbaik. Contoh, buat kerja dengan ikhlas. Ingat, kita ni berurusan dengan manusia. Ya, betul. Ingat, kaki kita satu kat penjara dah. Jadi apa-apa, kaki hampa dua-dua ni duduk dalam penjara. Ngaku-ngaku kali masuk. Kau kena ingat, semua CCTV duduk tengok, direkodkan. Polis boleh mecek kalau jadi apa-apa. Jadi buat kerja tu dengan ikhlas. Memanglah kerja kita ni orang tak pandang. Orang tak tengok. Kan? Jadi kita buat ni ingatkan Allah. Jadi insya-Allah jaya. Duduk sini happy. Kerja stress tak mau juga. Stress tak payah kerja. Tenang aja. Takut lepaskan perasaan kat budak-budak. Betul. Kalau hampa pun kalau tak mau ngaji, tak ngaji. Nanti buang, pergi kerja. Buat tenang ngaji. Habis duit mak hampa. Betul tak? Betul. Duduk mana-mana hampa tak mau ngaji. Hampa duduk seronok cinta. Tak boleh tak? Cinta boleh. Tapi sama-sama lah. Itulah. Sebab mereka kata jaga elok. Kadang bagi ceramah jugalah kat mereka ni. Kan? Terima kasih. Okey, itu cakap dari saya. Terima kasih, cikgu. Sama. Semua orang kena cakap. Tak ada. Okey, saya tanya tentang maklumat perniagaan. Pengalaman. Apakah visi misi taska ini? Visi misi tu bagi saya mudah lah. Supaya taska saya ni berkembang lagi, macam orang kenal lagi, dan saya pun insyaAllah kalau boleh ada rezeki nak buka lagi. Ada rezeki 2-3 buah lagi ke. Doa-doa lah. Buat salah satu doa apa, Allah makbul ke, kan? Okey, seterusnya. Adakah terdapat perancangan untuk mengembangkan perkhidmatan atau buka cawangan baru? InsyaAllah duk rasa macam ada tu ada. Tapi kena tengok tempat location tu sama sesuai ke tak. Dia banyak faktor. Dia tak boleh. Boleh tahun ni pun. Boleh tahun ni pun.
Dia tak boleh, dia kena tengok dulu. Adakah kawasan ni sesuai strategi tak? Parent nak hantar, parent nak lalu. Macam tu. Strategi. Ya, kita kena tengok. Kita tak boleh duduk dalam kampung. Boleh. Tapi kita kena, adakah orang akan kerja di pekan, akan hantar dalam kampung. Macam tu. Kita kena tengok semua tu. Aspek-aspek tu. InsyaAllah lah kalau ada rezeki, umur yang panjang ke, doa lah. Boleh buka lagi 2-3. Kan? Okey, amin. Amin. Job nak buka tu boleh, tapi cikgu tu. Nak cari cikgu yang nak cari cikgu yang betul-betul kerja, tak malah yang main cari, lari balik. Tak mah. Kalau boleh nak yang macam kata family. Boleh buat kerja susah senang sama-sama. Nak macam tu. Itu yang kena tengok dia banyak aspek. Tahu. Susahlah juga. Dia pun orang tengok mungkin dari segi gelak-gelak, berjaya dah, cikgu anak ni kaya dah. Ada kena tengok bawah-bawah dulu. Riau dulu tiap malam tak boleh. Kan? Okey. Okay, lagi satu. Apakah pencapaian yang ingin dicapai dalam tempoh 1 hingga 3 tahun akan datang? Pencapaian tu, kita katalah kalau boleh nak ngembang lagi lah. Dah dulu ada 1, sekarang ada 2. InsyaAllah kalau boleh 3, macam tu lah. InsyaAllah. Tapi kalau ada nak buka kan, cikgu ada tak target? Saya dah ada dah. Target tu dah ada tempat tu dah. Tapi saya tengok macam belum lagi kawasan tu diduduki. Tempat tu dah buat semua dah. Tak ada diorang lagi duduk. Sebab Kampung Perlis tu saya tak berani lah nak ambil tu. Kalau cakap Perlis ni saya boleh ronda lagi. Dekat lagi. Saya boleh tak pergi Sipau, tak pergi Jawi, macam tu. Saya duduk Arau. Jangan saya boleh kalau boleh tu nak kok ni dulu. Macam dia kata tak pada Mencak ke. Macam tu. Pada Mencak pun boleh. Tapi kawasan situ banyak yang free rumah. Kan? Dia free rumah. Lepas tu jauh. Lagi pun yang nak hantar tu mungkin orang-orang yang nimek je. Betul? Ayo. Mereka akan hantar di kawasan Kanga. Jadi buat apa mereka nak pergi hantar sana? Jadi kadang-kadang kelas mereka bukan sana. Jadi mereka nak ronda balik hantar terus. Di rumah mereka. Macam di kawasan sini lah. Mak mereka, rumah mereka di sana. Jadi balik ambil sini sana. Rumah hantar tu. Okay, lagi? Soalan seterusnya, soalan cabaran pemasaran. Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam memasarkan taska ini? Cabaran pemasaran Cabaran pemasaran tu macam kadang-kadang ada yang dia kurang sambutan. Kadang-kadang contoh dalam bulan tu seorang tu ada daftar. Ada setengah tu 2-3 bulan setengah tak ada orang pendaftaran. Saya kata bukaan sepanjang tahun. Jadi cabaran lagi situ dah tu cabaran dia budak rajin keluar tengah bulan. Macam kita bukan apa kadang-kadang parent tu bukan atas dasar masalah di taska dok. Parent tu terpaksa dia kerja di hospital baru ni dia kena berhentikan anak dia lah. Perkhidmatan di taska sebabnya mak dia kerja di hospital. Jadi dia kerja pula on call. Kerja sampai lewat malam dekat pukul 7 lebih 8. Kiranya kami sini tutup pukul 5.45. Dia nak ambil pukul 7. Siapa nak tunggu? Kita dah buka awal dah. Kan? Jadi cikgu pun letih. Cikgu nak balik. Cikgu bukan nak tunggu sampai pukul 7. Lagi belum tunjuk pukul 7. Ada lagi pukul sampai pukul 8. Kan? Melainkan kita ada pertukaran si cikgu. Macam tak apa. Tunggu sampai pukul 10 pun tak apa. Kan? Sebab tahu jam sana. Sini tak jam. Jadi dia kata saya tak boleh lah hantar kat cikgu sebab atas masalah saya nak pergi ambil. Rumah di taman tu. Rumah di taman di Pau. Tapi nak pergi ambil tu. Jadi saya terpaksa hantar rumah pengasuh lah dia kata. Pengasuh tak apalah, pukul 10 boleh duduk lagi. Kan? Kita level-level sekolah. Cukup waktu ambil. Macam tu lah.
Soalan seterusnya, apakah kesukaran terbesar dalam mempromosikan taskot ini? Kesukaran terbesar dalam promosi. Ada setengah tu macam orang tak tahu. Macam saya dah post dah. Mungkin kawasan lain yang tahu. Contoh, dia tekan link tu, daftar TGE tu. No, orang Terengganu. Orang Seberang Perai. Orang Penang. Dia tanya, cikgu saya nak tanya ni. Oh, tamu duduk di mana? Tanya dia. Saya duduk Penang. Dia dah tekan link tu saya pula tekan tu dia meluas. Kan, dia tak kira. Maksudnya dia kena check dulu lah. Scroll lagi, buka dulu page tu. Area mana. Kan. Dia tu, saya nak hantar dah minggu depan boleh cikgu kan. Kita pun semangat lah nak hantar dah. Oh, saya duduk di mana ni puan? Saya duduk di Terengganu. Kadang-kadang Johor. Oh, kira-kiranya saya share tu. Sampai ke sana. Kan. Dan tu je lah. Yang dekat-dekat tu kadang-kadang tak perasan. Okay. Dan sekali, adakah terdapat persaingan yang tinggi di kawasan ini? Oh, persaingan tu ada. Persaingan yang tinggi tu tak sure lah macam mana. Tapi persaingan tu ada lah. Ada satu di tengah Pekan Jawi tu, dia Kina Big tu. Situ satu kawasan belah sini di tepi sekolah. Sekolah tu pun ada jugalah 2-3 buah. Tapi kita anggap persaingan sihat lah. Ada rezeki ada. Tak ada lah. Kawasan ni mungkin ada juga yang jaga di rumah, yang mengasuh di rumah kan. Sepulang lah. Ada rezeki ada. Tak ada kita post lagi. Ada orang hantar. Itulah. Soalan saya tentang digital, kehadiran digital ni. Jadi kan cikgu cakap ada Facebook dan TikTok kan. Apa lagi aplikasi yang cikgu guna? Saya guna cakaplah Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Yang tu je lah. Tapi macam IG tu kurang lah sikit. Nak upload banyakkan ke Facebook dengan TikTok lah. Siapa yang bertanggungjawab menguruskan media sosial? Oh, saya sendiri. Cikgu lah. Saya sendiri. Saya urus semua lah. Cuma macam aktiviti apa semua, mereka akan post kat saya akan bubuh dah semua platform tu. Berapa kali cikgu akan post Setiap hari. Setiap hari cikgu akan post? Ya. Lagi soalan saya, cabaran terbesar cikgu bila menguruskan media sosial ni? Cabaran terbesar setakat lo ni tak ada apa lah, biasa aja. Tapi yang mencabar. Tak ada apa mencabar. Viewers tu. Kalau tak share, selu. Kalau kita kena share lagi, post lah ke mana anak Perlis ke, kawasan Kejawi ke, contoh lah kan. Simak Perlis ke, kita tekan je. Lepas tu, ada lah sikit. Lepas tu kita tengok, ada lah. Naiklah sikit view tu. Boleh lah. Ada, saya tak edit. Saya cuma cikgu-cikgu lah. Mereka kreatif. Mereka kreatif, mereka pandai. Bahagian editor pun semua, nak buat aktiviti, buat hari raya apa semua. Cikgu terbikok, cikgu taska. Ya. Mereka idea sendiri. Nak buat apa, raya mana dulu ke apa ke. Ikut. Apa nak buat apa, janji send kat saya post. Itulah. Saya tak pandai loh nak buat lagu tu, nak edit post pandai. Buat keluar raya ke dengan budak-budak. Campur pun pandai lah. Platform yang paling cikgu aktif sekarang ni TikTok lah. Facebook dengan TikTok. Dua tu lah. Dengan WhatsApp lah. Nombor saya sendiri tu lah. Ada yang macam macam buat emoji love. Yang tu lah mereka buat kan. Love, suka. Tu ada tanya macam mana buat, macam mana apa-apa ke aktiviti yang mereka cikgu ni buat, mereka suka. Saya tanya lah buat macam mana. Saya jawab dalam tu balik. Setakat lo ni tak ada lah yang kecam ke hentam, tak ada. Cuma murni-murni lah. Lagi? Pernah? Semua pernah.
Bayarlah bayar kat Facebook. Bagi buku lagi lah. Masa awal-awal pembukaan taska lah. Kita buku bayar dalam berapa ringgit tau tu. Untuk seminggu kot. Ada lah rezeki tu. Orang tahu. Okay, ni saya nak tanya pendapat cikgu lah kan. Kan belakangan ni kan kita banyak kes penderaan dekat taska kan. Bagi cikgu itu cabaran juga ke untuk mendapatkan kepercayaan daripada ibu bapa. Banyak saya tengok tu dalam TikTok tu macam duk kecam lah kan. Lebih baik dia jadi suri rumah kan. Tak ada masalah nak jadi suri rumah. Jadi suri rumah yang anak tu educated. Ajak anak tu. Tak ada masalah. Kak Ji buat aktiviti. Macam saya tengok ada tu parent tu nyanyi Umar, how are you today? Macam tu. Kita nak parent macam tu. Kalau tak boleh jadi macam parent lagi tu, hantar sekolah. Bagi anak tu berkawan. Kak Ji ikut contohlah kalau dia tak hantar awal, nama pendidikan awal kanak-kanak kena hantar awal. Okey, kalau tak mau hantar awal, nanti dia nak pergi tadika. Masuk hari pertama Riau. Ya, dia runtun. Saya penuh dia tarik rambut tudung. Sebab dia tak pernah sekolah. Tak pernah bersosial. Bukan menengkasi dia tak kenal. Selalunya mok dia. Ya, dia mok dia. Dia tak kenal. Jadi, dia takut. Jadi tu saya kata, hantar awal tak rugi. Memanglah bayaran 400 sebulan. Kalau banding dengan sebulan tu pun jatuh berapa ringgit saja. Berbanding kami ni hari-hari jaga. Cakap tak berhenti. Pengurusan, jaga nyawa. Baik lagi, nilai tu lagi tinggi pada bayaran tu. Jadi, kalau boleh tu nanti kalau dah berkahwin, dah bekerja, hantar anak yang berdaftar. Bukan apa saya dengar radio, RFM kata cek dulu. Kawasan tu selamat ke tak? Kawasan tu berdaftar ke tak? Kawasan tu cikgu-cikgu yang macam mana? Kena cek. Janganlah ni banyak yang buka tapi tak berdaftar. Bila jadi satu situasi tu, contoh kematian. Ini masalah. Risiko. Lepas tu habis semua taska. Tu saya tak mau hantar taska tu. Kena darah. Tak ada masalah. Dia atas cikgu tu satu perangai. Sebab perangai tu kan sama kita. Ada semua tu awal-awal baik. Lepas tu tabu kan. Kan? Ataupun kita kadang-kadang masalah kita di luar bawa masuk dalam. Sakit hati kat boyfriend ke, boyfriend tak balas ke, buak budak tu kan. Contoh. Tu kita kena tengok semua aspek-aspek tu. Kan? Lagi apa lagi? Saya nak tanya ni, dengan apa yang cikgu dah dapat sekarang, cikgu dah usahakan, apa yang cikgu akan macam ni? Punya soalan ni. To get between what are they doing now and what they should be doing in future, masa depan. Apa yang planning akan datang kan? Planning akan datang kalau boleh nak orang kenal lah. Macam orang kenal tadika lain. Contoh macam tadika yang naik Kiflik under Muzaffar Shah kan. Macam yang ada nama. Walaupun sekali ada semua tu macam contoh dia tak ada ilmu dalam bahagian tu. Jadi dia akan ambil, dia beli branding atas nama kawan tu. Contoh macam KMC lah. Kita ada duit. Kita nak buka franchise KMC. Kita ambil barang KMC tu. Ambil orang pekerja-pekerja KMC tu. Macam tu dah taska tu. Kalau boleh nak lah macam tu. Saya pun nak branding macam nama-nama tu. Kalau ada rezeki. InsyaAllah doa lah kan. Jadi itu sahaja. Okey. Sebab 30 minit je. Ni position. Oh, dah betul lah. Okay, buka balik.